Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifadah wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a maradatillahi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kepada kita satu utusan yang sangat-sangat sempurna dan agung di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, dan lebih lagi adalah di dalam alam semesta ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan kupaskan sebuah hadis yang bertajuk selawat menghapuskan dosa. Jadi daripada Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam musnadnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa hatta anhu 10 sayyiatin." Sesiapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali dan menggugurkan daripadanya 10 kejahatan. Daripada hadis ini kita dapat fahami bahawasanya dengan bersalawat kepada baginda Nabi SAW, dengan sekali salawat sahaja Allah Subhanahu wa taala membalaskan kepada kita dengan 10 kali salawat. Dan bermaksud satu dinisbahkan dengan 10, iaitu bermaksud juga Allah Subhanahu wa taala menaburkan dan melimpahkan kurniaan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita dengan disebabkan satu kali salawat sahaja kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bertepatan dengan konteks yang berada di dalam ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang membawa maksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memulakan dahulu pujian dan salawat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan para malaikat, dan di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak ataupun menyarankan ataupun mempamerkan ataupun mengajak kepada semua, ya ayyuhallazina amanu, iaitu wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita faham bahawasanya kelebihan salawat itu sangat-sangatlah besar ganjaran pahalanya, sehingga ianya bertindak sebagai penawar yang automatik yang menggugurkan dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan setiap hari. Tidak dinisbahkan kepada satu nisbah 10, tetapi bahkan mungkin kita nisbahkan kepada satu nisbah 20, iaitu disebutkan dalam hadis tadi, digugurkan juga 10 dosa-dosanya ataupun kesalahannya. Jadi rugilah kita, tergolong daripada orang kalau yang tidak mahu ataupun berat mulutnya untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan daripada Imam Ibnu Al-Qayyim, salawat itu, iaitu salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebab utama bagi penghapusan duka cita kita dan sebagai penghapusan dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga hadis yang kita dengarkan ini memberikan manfaat dan mendorong kita untuk memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Hari demi hari bertambah salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa juga kongsikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar lebih ramai mendapat manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin.